Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel di episod yang kelima. So sekarang ni saya berada di area Tapah untuk RV dengan Afandi. Dan kemudian kita sambung perjalanan kita menuju ke utara. Kita singgah sebentar di RNR Simpang Pulai untuk refuel. Dan kemudian kita sambung perjalanan kita menuju ke Pulau Pinang. So masuk Pulau Pinang, kita masuk melalui jambatan yang pertama. So saya bersama dengan Benelli Leoncino 500 lagi. Ini je motor yang saya ada kan. So insyaAllah di episod yang ke-6 saya akan kongsikan kepada anda pengalaman saya sebagai seorang owner Benelli Leoncino 500 ni, insyaAllah. So tujuan kita masuk ke Pulau Pinang hari ni adalah untuk makan tengah hari di Nasi Kandar Din Maju. So just hari ni pun just ride santai je, ride pergi dan balik hari lah, ride balik hari basically daripada Slim River ke Pulau Pinang dan kemudian balik ke Slim River. Sebab kita ada ride bulan 6 ni, so ni lebih kepada ride untuk kita warm up lah. Sebab bulan 6 ni, awal bulan 6 kita nak ride jauh sikit, kita nak ke Thailand lagi. Okay, so masuk je Pulau Pinang. Biasalah jam dekat jam pada hari weekend tu normal, tapi tak apa, kita enjoy je, kita layan-layan je. Dan tepat pada pukul lebih kurang dalam 11.30, 11.45 macam tu, kita dah sampai di Nasi Kandar Din Maju. Dan masa ni pun dah start beratur dah, tapi tak apa, kita parking motor, kemudian kita beratur sama-sama. Sebab yalah weekend kan, orang ramai tu normal. Kemudian kita sambung makan dan rehat lama sikit di Din Maju ni disebabkan oleh hujan. Dan enjoy. Okay guys, so kita dah settle makan dekat Din Maju. Boleh lah, lama tak makan, okey lah. So kita nak pergi ke Biru-Biru Island, Biru-Biru on the Island dekat Batu Ferenghi. So cuaca pun baru lepas hujan tadi ni, so boleh okey lah kot, hopefully lah. Oh, kita kena ke kiri tu. Penang is jam guys, Penang is jam. Okay. And off we go menuju ke Batu Ferenghi. Kita sekarang dekat Georgetown. Asyik ride Thailand je kan. Sekali-sekala kita ride lah juga dekat sini. Times Square. Ini semua tempat-tempat zaman-zaman dulu ni. Aduh. Alright, so kita dah sampai dekat area Batu Ferenghi. Lagi 6 minit sampai dekat restoran tu. Memang betul-betul kau-kau lah tadi, jam tu tadi. Nak masuk ke Ferenghi. Dalam Ferenghi ni macam dah okey dah. Nak masuk Ferenghi tu je. Okay, trafik light hijau, alhamdulillah. Alright. So dia kata depan ni masuk kanan, kemudian sampailah. Okay, cafe tu lagi 500 meter belok kanan. Wah, nampak laut Penang. Dah sampai dah ni. Ya. Okay, alhamdulillah dah sampai dekat Biru-Biru on the island. Okay guys, so kita masuk dalam dulu. Kita dekat Biru-Biru on the island. Gayat juga. Dia tidur. Dia salah komen dah Bella, takut nanti dia pandai baca kan. Dah cakap ada. Dia okey Tengok dia punya view. Dia punya view
tiap minggu. Okay, so dah settle dekat biru-biru on the island. Ni kita nak menghala ke masjid, nak solat dulu, rehat-rehat, kemudian kita keluar daripada pulau teruslah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dia dah rasa barai-barai dah ni. Ada rasa penat-penat dah ni. Okay guys, nanti sampai masjid nanti saya sambung. Wah, cantik juga masjid ni. Masjid terapung. So kita rehat lama sikit lah kat sini. Melawar masjid dia dekat area Batu Peringgi. Alright, dah settle rehat apa semua. So kita nak menghala ke Bukit Murtajam. Diorang nak makan durian, saya bawa je lah. Kalau ikutkan Waze ni pukul 5 baru sampai. Sekarang pukul 3.30. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. So kita menuju ke jambatan yang pertama. Dekat jambatan tu pun tengok Waze tu pun macam jam juga. Ini pun follow jalan Waze ni. Mungkin dia ingat kita bawa kereta, dia suruh ikut jalan tikus ke apa kan. Kita follow je lah. Mana saya nak lalu ni? Mesti ikut kiri kot. Tak boleh bayang lah kalau yang mana yang bawa kereta ni kan. Memang anda betul-betul kental. Anda memang terbaik. Oh ya Allah, tak berani saya nak selisih dengan motor sana lagi kan. Thank you. Terima kasih kepada yang memberi laluan. Saya kan kalau jam kan, saya sanggup lagi KL. Macam mana pun KL, dia punya jam pun dia lancar. Yang kental pasti sampai. Wow. Pecah peluh weh. Pecah peluh. Tapi itulah semua di pengalaman. View dia lawa lah sini. Dia memang ada view lah. Memang lawa view dia. Biasa kalau view lawa menghala ke pulau kan. Kali ni menghala ke darat. Dah lama tak masuk jambatan ni. Bila masuk sekali-sekala dia rasa macam kita first time sampai. Memang cantik lah. Okay, so kita dah sampai dekat Patih Fruits. Ni yang dikatakan sebagai macam viral lah. Kita singgah dekat RNR Juru untuk refuel. Kemudian kita akan sambung perjalanan kita menuju ke Sipang Pulai. Kemudian Ulu Bernam. Alright. Dah settle isi minyak. So sekarang dalam perjalanan pulang menuju ke Selim River. Tapi rasanya saya lepak dengan orang dekat ni kot, area Ulu Bernam. Saya lajak sikit lah ke depan. Nanti balik saya U-turn je lah. Nampaknya di hadapan seperti hujan. Kita menghampiri RNR Gunung Semanggo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap dipermudahkan segala urusan. Hujan lagi guys.
So kita dekat Simpang Pulai. Isi minyak, renggang-renggangkan badan, kemudian terus menuju ke RNR Ulu Bernam. Okey, kita rehat jap kat sini dan kita sambung. Okey guys, so kita isi minyak dekat RNR Simpang Pulai. Kita nak teruskan perjalanan menuju ke RNR Ulu Bernam. Dan makan, lepas tu kita balik. Okey guys, saya telah pun sampai di Slim River. So alhamdulillah, walaupun hujan di sepanjang jalan, kita telah pun selamat sampai di destinasi. Okay guys, video saya sampai di sini sahaja. Jumpa ada di next video. Keep riding. Assalamualaikum dan bye bye.